Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Husaini bin Zulkarnain yang memegang nombor metrik D202211039797 yang disedia oleh Dr. Rahati binti Junaidi. Tajuk kajian saya ialah kaedah kooperatif dalam pengajaran dan pembelajaran, watak dan perwatakan dalam cerpen Bukit Emas. Okey, baik pula pada bab 1 iaitu pengenalan. Kaedah pengajaran merupakan pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mengurus, menyusun dan menyampaikan pelajaran serta mengendalikan aktiviti pembelajaran bagi mencapai objektif pengajaran yang dengan berbagai kaedah. Kaedah PDP yang tidak menarik menyebabkan subjek keseluruhan Melayu menjadi bosan dan murid tidak berminat untuk membaca karya sastra seperti cerpen, novel dan puisi. Oleh itu, kaedah kooperatif telah dicadangkan kerana ia mampu membantu murid aktif di dalam kelas, berfikiran kritis dan kreatif. Kaedah ini boleh digunakan untuk mengajar seperti elemen watak dan perwatakan. Okey, kita beralih pula kepada permasalahan kajian. Okey, kurangnya juga kaedah menarik dan kreatif oleh guru semasa PDP di dalam kelas menyebabkan subjek kesusastraan Melayu ini membosankan, kurang digemari serta murid tidak tertarik dengan bahan sastra Melayu kerana ia dikatakan bertumpukan kepada teks sahaja. Intan Syafinas 2024. Selain itu, pembelajaran yang membosankan telah menimbulkan rasa tidak tertarik dan malas dalam diri murid untuk membaca karya-karya seperti novel, cerpen dan syair. Abdul Halim 2023. Okey, kita beralih pula kepada objektif kajian. Objektif kajian yang pertama, mengenal pasti teknik dan kaedah kooperatif hendak digunakan dalam PDP watak dan perwatakan dan cerpen Bukit Emas. Objektif kajian kedua pula ialah menilai persepsi murid terhadap kaedah kooperatif dalam PDP watak dan perwatakan dalam cerpen Bukit Emas. Dan yang ketiga pula ialah merancang pelaksanaan kaedah kooperatif dalam PDP watak dan perwatakan dalam cerpen Bukit Emas. Okey, setelah objektif kajian, kita balik pula pada persoalan kajian. Yang pertama, bagaimanakah teknik dalam kaedah kooperatif dilaksanakan dalam PDP watak dan perwatakan dalam cerpen Bukit Emas? Dan persoalan kedua pula ialah bagaimanakah pelaksanaan kaedah kooperatif dalam PDP watak dan perwatakan dalam cerpen Bukit Emas? Dan yang ketiga pula ialah sejauh manakah kesan kaedah kooperatif dalam PDP ini terhadap minat pelajar? Okey, kita beralih pula pada kerangka konseptual bagi kajian ini. Okey, di mana anda dapat lihat terdapat tajuk dan 3 objektif utama. Okey, bagi objektif pertama, pelaksanaannya dilakukan melalui kaedah kajian perpustakaan. Bagi objektif yang kedua pula, pelaksanaannya dilaksanakan melalui kaedah pertama, rancangan pembelajaran harian. Selepas itu kita akan menggunakan pemerhatian melalui melalui senarai semak. Dan seterusnya kita akan menggunakan teori konstruktivisme dan seterusnya kita akan melaksanakan kaedah kooperatif di dalam kelas. Okey, bagi melaksanakan objektif yang ketiga pula ialah melalui borang soal selidik, di mana kita akan edarkan borang soal selidik ini kepada 30 orang murid selepas melaksanakan kaedah kooperatif. Okey, kita balik pula kepada bab 2 iaitu kajian literatur, di mana terdapat 3 topik utama iaitu kaedah kooperatif, watak perwatakan dan teori konstruktivisme. Kita balik kepada kaedah kooperatif terlebih dahulu. Di mana kajian literatur mengenai kaedah kooperatif ini terbukti sebagai pendekatan pedagogi yang sangat berkesan dalam kemahiran sosial pelajar dan berbagai lagi. Kajian-kajian lepas menunjukkan kaedah ini dapat memupuk sikap positif seperti saling bekerjasama dan bertanggungjawab. Teknik seperti STEP, TGT, Jigsaw 2 dan lain-lain telah meningkatkan pencapaian pelajar dalam pelbagai subjek termasuk sejarah, matematik, bahasa dan sastra. Pendekatan ini sesuai untuk diterapkan dalam PDP, watak dan perwatakan dan menghayati nilai positif dalam karya sastra. Okey, kita beralih pula kepada watak dan perwatakan. Okey, kajian-kajian lepas tentang watak dan perwatakan membuktikan bahawa elemen ini penting untuk membantu pelajar memahami jalan cerita, nilai moral, budaya dan jati diri. Watak dan perwatakan menjadi medium untuk menyampaikan mesej seperti perpaduan kaum, kejujuran, keberanian dan pengorbanan. Kajian-kajian lepas juga menekankan bahawa peranan watak sebagai simbol budaya dan moral masyarakat serta kepentingan memahami konflik dan perkembangan watak untuk mendalami mesej karya.
Okey, kita balik dulu kepada kajian yang kita iaitu teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahawa pembelajaran berasaskan pengalaman, penerakan aktif, interaksi sosial dan pembinaan pengetahuan secara kolaboratif. Kajian-kajian lepas membuktikan bahawa teori ini berjaya menjadikan pembelajaran lebih bermakna, meningkatkan kehebat dan motivasi pelajar serta mendorong pelajar lebih yakin, kreatif dan berani memberi pendapat. Teori ini sangat sesuai sebagai asas dalam kaedah kooperatif untuk membantu pelajar memahami watak dan perwatakan secara mendalam dan berkesan. Okey, kita balik pula kepada bab 3 iaitu metodologi kajian. Bagi reka bentuk kajian ini menggunakan reka bentuk kajian lapangan dengan pendekatan campuran iaitu kuantitatif dan kualitatif. Bagi lokasi kajian ini dijalankan di sebuah sekolah menengah harian di daerah Kota Baru, Kelantan. Bagi persempatan kajian pula, kajian ini persempatan kajian ini mula. Kita balik pula kepada metodologi kajian dalam bab 3. Okey. Bagi reka bentuk kajian ini menggunakan reka bentuk kajian lapangan dengan pendekatan campuran iaitu kuantitatif dan kualitatif. Bagi lokasi kajian pula dijalankan di sebuah sekolah menengah harian di daerah Kota Baru, Kelantan. Persempatan kajian pula seramai 30 orang pelajar yang mengambil subjek kesusahan Melayu komunikatif. Dan bagi instrumen pula ialah kajian perpustakaan, RPH, senarai semak dan borang soal sidik. Okey, bagi kajian rincis dilaksanakan bagi menguji borang soal sidik. Sesuai ialah kesahan dan kepercayaan. Kesahan terhadap item-item seperti senarai semak dan borang soal sidik akan disemak oleh pakar. Dan sebenarnya ialah prosedur pengumpulan data. Bagi prosedur pengumpulan data ini, yang pertama ialah menyediakan bahan pengajaran kooperatif iaitu teknik jigsaw dan teknik think, pair, share. Maksudnya ialah mendapat kebenaran daripada pihak sekolah, guru dan pentadbiran untuk melaksanakan kajian. Seterusnya ialah menyediakan borang soal sidik dan mengagetkan borang soal sidik kepada murid selepas pelaksanaan kaedah kooperatif ini dijalankan. Dan akhir sekali mengambil kembali borang soal sidik yang telah diedarkan kepada murid untuk dianalisis. Dan bagi kaedah penanalisan data menggunakan analisis tematik deskriptif dan piawaian statistik. Setakat itu saja bagi kajian saya. Sekian, terima kasih.